Okay guys, hari ni kita nak cari barang-barang dekat supermarket lah, yang mana boleh makanan-makanan atau buah-buahan yang kita boleh jaga kolesterol kita. Baik, jom. So first kali kita ambil oats lah. Contohnya macam ni semua ni. Sebab apa? Sebab dia ada beta gluten dan juga dia boleh tolong untuk rendahkan LDL. Right. Next, kita boleh ambil green tea lah. Sebab green tea ni boleh improve kita punya kolesterol level. Kita boleh balancekan LDL dengan HDL. So, kita juga boleh ambil kacang lah. Kacang ni ada betul lemak yang baik dan juga ada sterol dalamnya. So, korang juga boleh makan buah-buahan contohnya macam anggur lah. Sebab anggur ni tinggi dengan fiber dan juga phytosterol. So, untuk buah-buahan, apple juga ada soluble fiber dan juga tolong untuk singkirkan lebihan kolesterol dalam badan. So, kolesterol korang pun terjagalah. Okay? So, itulah makanan dan buah-buahan yang boleh jaga kolesterol korang.